isu ayam halal mencetuskan kebimbangan apabila pengguna mendesak JAKIM untuk mempercepatkan siasatan penyelewengan penyembelihan. Tindakan ini perlu disegerakan bagi menjaga kebersihan dan memastikan status halal diperolehi. JAKIM memaklumkan bahawa pihaknya komited menjalankan siasatan secara menyeluruh. Sekian laporan ringkas daripada saya. Kejadian ini pasti mengundang persoalan pelbagai pihak. Kita ke laporan seterusnya melalui video. Ini adalah satu contoh video penyembelihan ayam di sebuah kilang. Kami berada di lokasi penyembelihan moden di mana isu yang dibangkitkan telah berlaku. Inilah proses tadi, pembelian dan penyediaan karkas dilakukan setiap hari. Tak boleh ni macam ni. Kita kena ambil tindakan lanjut ni. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam, ya. Kami dari pihak JAKIM telah membuat tinjauan di kilang Cik tentang proses penyembelihan yang mencurigakan. Boleh beri kerjasama untuk datang ke pejabat kami untuk proses consultation? Boleh, tak ada masalah. Nanti kita akan cuba untuk bercakap dengan pihak atasan untuk dapatkan cara yang sesuai untuk berjumpa dengan pihak JAKIM. Terima kasih kerana datang untuk inspection. Okey, terima kasih untuk bantuan kerjasama. Sama-sama. Ini bukan sekadar kecuaian individu, tetapi juga melibatkan pengurusan operasi, penyelarasan pekerja dan pemantauan prosedur halal. Saya sedang berada di pejabat di mana tempat untuk mereka berbincang tentang permasalahan isu penyembelihan. Mari kita dengar perbincangan mereka tentang permasalahan dan penyelesaian oleh JAKIM. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pihak kilang hari ini kerana sudi hadir ke pejabat kami. Tujuan kita hari ini ialah untuk membincang isu penyembelihan moden yang berlaku di kilang Cik sini. Isu seperti cross-contamination, stunning yang tidak ikut piawaian dan kekeliruan kaedah pemotongan telah dikenal pasti. Jadi kami hari ini nak dapatkan penjelasan daripada pihak kilang sendiri. Kami akui terdapat beberapa kesilapan di bahagian stunning. Ada pekerja baharu yang belum mahir dalam mengawal intensiti menyebabkan ada ayam yang hitam terlalu lama dan mengambil masa yang panjanglah untuk mati sebelum disembelih. Selain itu juga, pihak kami dapati yang isu cross-contamination ni berlaku apabila pembersihan perlu dilakukan tidak secepat yang mungkin semasa operasi itu berjalan dengan sangat laju. Dalam penyembelihan ni, haiwan mesti masih hidup ketika dipotong. Saluran kangkung, marai dengan 2 urat darah wajib diputuskan. Jika stunning menyebabkan haiwan mati, jadi ia tidak sah untuk kita makan binatang. Kalau stunning terlalu kuat, ia boleh menyebabkan kerosakan otak dan jantung. Ini mengganggu aliran darah. Ini juga termasuk dalam cabaran biokemikal yang kami tekankan. Kami nampak risiko pencemaran silang di kilang Cik. Jika darah atau sisa daripada proses sebelumnya tidak dibersihkan, ia boleh berjangkit kepada haiwan seterusnya melalui konveyor, mesin atau pisau. Jadi ini boleh menjejaskan status halal lah. Okey, baiklah. Kalau macam tu, pihak kami akan memberikan latihan semula kepada pekerja yang terlibat dalam proses stunning ini supaya perkara yang sama tidak akan berulang.
Kami juga telah mendapatkan persetujuan daripada pihak atasan untuk menambahkan checkpoint pembersihan supaya conveyor dan juga peralatan lain tidak tercemar sewaktu operasi dijalankan. Kami mencadangkan penggunaan sistem rekod digital seperti RFID atau QR bagi peringkat penyembelihan. Ini penting supaya tiada proses yang lambat. Terima kasih bagi pihak Zakin. Kami akan mengubati apa kesalahan kami. Terima kasih. Proses penyembelihan halal telah digariskan dengan jelas. Pelaksanaan dalam konteks industri moden masih menghadapi dengan berbagai cabaran. Teknologi operasi dan pemantauan yang tidak terkawal boleh menjejaskan pemantauan terhadap piawai halal. Seterusnya, kita akan membacakan cabaran-cabaran yang menghalang pembangunan prosedur penyembelihan halal. Seterusnya, kita akan melihat satu situasi di dalam surau yang berkaitan dengan topik yang akan dibincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ni kita dapat berkumpul di rumah Allah. Hari ni saya nak berkongsi sedikit peringatan. Bukan untuk menyalahkan sesiapa, tetapi sebagai nasihat sesama kita. Tajuk kita malam ni, cabaran yang menghalang pematuhan penyembelihan halal. Perkara pertama adalah pencemaran silang. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita rasa tak apa, sikit saja. Tapi dalam bab halal, yang sikit itulah yang bahaya. Bila kebersihan SOP tidak dijaga, makanan tu boleh jadi syubhah atau haram. Islam ajar kita cara, bukan sahaja niat untuk menjaga makanan. Seterusnya, yang kedua, sistem penjejakan dan teknologi. Sekarang ni banyak tempat yang guna teknologi untuk rekod dan pantau penyembelihan halal. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, teknologi tak boleh ganti amanah manusia. Kalau data dimasukkan asal boleh, kalau rekod tidak jujur dan kalau ada kecuaian, akhirnya status halal boleh diragui. Dan yang kita makan, kita yang tanggung akibatnya. Yang ketiga adalah stunning ya. Dalam penyembelihan hari ini, stunning banyak digunakan. Tapi Islam tidak melarang. Tapi Islam banyak menyekat perkara ini. Kalau stunning dibuat berlebihan, kalau ada kecuaian, haiwan boleh mati sebelum penyembelihan berlaku. Perkara ini boleh menyebabkan haiwan itu haram untuk kita makan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, halal bukan sekadar untuk dijual, bukan sekadar untuk untung. Halal ialah amanah daripada Allah. Amanah kepada keluarga kita dan amanah kepada orang yang makan hasilnya. Semoga Allah beri kita kefahaman, kejujuran dalam mencari rezeki dan keberkatan dalam setiap suapan. Terima kasih bersama saya hari ini. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang daripada saya. Wallahu a'lam. Sebagai kesimpulan, Islam membenarkan penggunaan kaedah dan teknologi moden dalam penyembelihan termasuk tadi, selagi ia tidak menyisir haiwan dan tidak mematikannya sebelum disembelih. Penggunaan teknologi moden pula membantu memantau dan merekod proses penyembelihan agar lebih telus, bersih dan mematuhi piawai halal. Namun, setiap proses mestilah mematuhi syarat-syarat seperti penyembelihan oleh Muslim berkelayakan, membaca bismillah, menggunakan pisau yang tajam serta memastikan darah mengalir dengan sepenuhnya. Akhir kata, gabungan syariat Islam dan teknologi moden bukan sahaja menjamin kehalalan, malah memastikan kualiti, keselamatan dan keyakinan pengguna. Terima kasih kerana bersama kami. Saya hos anda Nur Afika Syamila binti Suhaimi dan saya Halimatul Hadana binti Sulhadi. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.